Tahukah anda, Amerika Syarikat ialah ekonomi terbesar di dunia dengan nilai melebihi 27 trilion dolar Amerika Syarikat. Amerika mempunyai ekonomi yang sangat besar dan pelbagai. Negara ini menyumbang kira-kira 1/4 daripada ekonomi dunia. Amerika juga menjadi pusat kepada syarikat teknologi terbesar dunia seperti Apple, Microsoft, Amazon dan Google. Syarikat ini bernilai trilion dolar dan memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara. Bandar New York City pula menjadi pusat keuangan dunia. Di sinilah terletaknya pasaran saham terbesar seperti New York Stock Exchange dan Nasdaq. Selain itu, Amerika juga merupakan pengeluar minyak terbesar di dunia. Pengeluaran minyak negara ini boleh mencecah sekitar 13 juta tong sehari. Dalam sektor pertanian pula, Amerika antara pengeluar utama dunia untuk jagung, gandum dan kacang soya. Negara ini juga sangat kuat dalam industri aerospace, pharmaceutical, otomotif dan hiburan seperti industri filem di Hollywood. Gabungan teknologi, keuangan, tenaga dan industri menjadikan Amerika Syarikat antara negara paling kaya dan berpengaruh di dunia. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik? Cuba tulis di ruangan komen.